Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya Malaysia moden ni terbentuk? Kisah dia bukan sekadar pasal kemerdekaan tau. Ia sebenarnya satu cerita pasal pertembungan empayar-empayar besar, kekayaan yang melimpah ruah dan perjuangan yang membentuk siapa kita hari ini. Jom kita selami kisah ni sama-sama. Okey, sebelum kapal-kapal dari Eropah sampai pun, rantau kita ni memang dah jadi pusat kemakmuran. Cuba bayangkan, sebuah pusat dagangan global yang sibuk, tempat rempah ratus, sutera, emas, semua benda didagangkan, memang dah terkenal satu dunia. Jadi, persoalannya, apa yang istimewa sangat pasal tanah ni? Apa daya penarik dia yang kuat sangat sampai empayar-empayar gergasi dunia sanggup berlayar beribu-ribu batu jauhnya semata-mata nak sampai ke sini? Jawapan dia ada kat sini, dalam bahagian pertama kupasan kita, tanah yang kaya raya. Jom kita tengok apa sebenarnya ganjaran yang direbutkan oleh kuasa-kuasa barat ni. Sebenarnya, tarikan dia datang dari banyak sudut. Satu, sebab lokasinya strategik, betul-betul kat tengah laluan perdagangan dunia. Dua, sumber alam dia memang melimpah ruah. Dan yang paling penting, ini bukan tanah kosong tau. Dah ada sistem pemerintahan yang mantap, masyarakat yang makmur, siap dengan pelaburan antarabangsa macam Melaka yang memang dah jadi tumpuan dunia. Nah, kekayaan macam ni lah yang membuat mata orang luar terbuka. Dan ini membawa kita ke fasa seterusnya, ketibaan kuasa barat. Zaman ni memang zaman persaingan sengit di mana macam-macam empayar berlumba-lumba nak dapatkan pengaruh dan kawal semua kekayaan kat rantau ni. Nak faham kenapa diorang datang, kita kena tengok apa jadi kat Eropah masa tu. Revolusi perindustrian tengah meletup dan kilang-kilang kat sana memang tengah lapar gila perlukan bahan mentah. Jadi kat mana nak cari semua tu dengan banyak? Mestilah ke alam Melayu. Tapi cara diorang nak ambil alih tu lain-lain. Ada yang main kasar macam kita nampak kat sebelah kiri ni, terus tawan guna tentera. Tapi ada kuasa yang lagi licik macam British ni, macam yang digambarkan di sebelah kanan. Diorang guna perjanjian, manipulasi politik, tekanan ekonomi, sikit-sikit diorang dapat kawalan. Okey, jom kita bedah siasat sistem kawalan paling berkesan yang British guna. Kat sini kita akan nampak macam mana perkataan nasihat tu boleh bawa maksud yang sangat-sangat berbeza. Secara rasminya, inilah dia sistem residen. Dengar macam elok kan? Seorang pegawai British datang untuk menasihati raja-raja Melayu pasal urusan pentadbiran. Bunyi macam nak tolong je. Tapi, kat sinilah game dia. Nasihat ni sebenarnya bukan cadangan. Ia adalah satu arahan. Dengan satu ayat mudah ni, kuasa sebenar dah berpindah tangan. Sultan masih duduk atas tahta, tapi yang betul-betul mentadbir dan buat keputusan ialah residen British. Bangunan macam kediaman residen inilah yang jadi simbol fizikal peralihan kuasa tu. Sistem ni pula diorang laksanakan kat negeri-negeri yang paling kaya dengan hasil bumi, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Kenapa? Sebab kat situlah lombong emas diorang. Senang nak kawal semua sumber ekonomi. Dah tentu, bila orang luar datang ambil alih, orang tempatan takkan duduk diam je kan? Ini membawa kita kepada kisah kebangkitan rakyat kita untuk pertahankan hak dan tanah air mereka. Cuba tengok ni, ini pertembungan dua dunia. Di satu sisi, kita ada struktur pentadbiran kolonial yang nampak gah, tapi di sisi yang lain, kita ada wira-wira kita. Datuk Maharaja Lela, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong, Yam Tuan Anta, Dol Said, Datuk Bahaman, Rentap dan Mat Saleh. Mereka inilah suara-suara rakyat yang bangun menentang demi maruah dan kedaulatan. Kesemua peristiwa ni, penjajahan, penguasaan, penentangan, akhirnya membawa kita ke satu titik penting. Jom kita lihat macam mana semua pengajaran dari sejarah ni membantu kita menempa sebuah negara yang moden. Sebab apa? Sejarah ni bukan cerita lama untuk dilupakan. Ia bagi kita iktibar yang sangat relevan sampai hari ini. Betapa pentingnya kita pandai jaga kekayaan negara kita. Kena sentiasa berhati-hati dengan anasir luar yang cuba nak campur tangan. Kita perlu bijak berfikir secara strategik dan yang paling penting, kita kena bersatu padu kalau nak negara kita makmur. Dan daripada semua pahit getir penjajahan dan perjuangan inilah lahirnya sebuah negara berdaulat yang kita lambangkan dengan Jata Negara. Ia bukan sekadar logo tau, ia adalah simbol perpaduan dan kekuatan yang lahir daripada sejarah yang penuh dengan cabaran. Ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama, macam mana sejarah perjuangan yang penuh liku-liku ni betul-betul membentuk hala tuju dan takdir masa depan sesebuah negara. Cuba kita renungkan.